Kita ni daripada kecil sampai sekarang ada umur 40-50 tahun, kalau orang tanya kita macam mana cara Nabi SAW potong kuku, menurut pandangan Imam Ghazali, dia kata Nabi mula dengan jari telunjuk tangan kanan ni, lepas tu yang ni, lepas tu ni, lepas tu ni. Okey, lepas tu dia berhenti kat situ, lepas tu dimulakan pula dengan kelingking. Saya ulang sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5 kat sini, barulah sini, 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 ini last. Itu pandangan Imam Ghazali. Ada 3 cara ketika potong kuku. Kalau menurut pandangan yang satu lagi yang disebut dalam buku ini, yang disebut dalam kitab ini, Masya Allah, pandangan Imam Nawawi, dia kata sama, sini, 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 tapi habis kat sini dulu, 5 kat sini, baru sambung sini, 6 kat sini, 6, 7, 8, 9, 10, begitu. Ada satu lagi pandangan, Masya Allah, pandangan yang jarang orang kita tahu, yang jarang orang kita buat. Walau bagaimanapun saya nak cerita terperinci dalam buku ni, dia ada hukum cerita cukur bulu. Cukur bulu ni sunatnya disunahkan adalah seminggu sekali. Cukur bulu kemaluan, ataupun setiap 15 hari, ataupun jangan lebih 40 hari, kerana kalau lebih 40 hari hukumnya makruh. Dalam buku ni nampak macam dia tulis fik bersugi, sebab kita bahas banyak tentang bersugi cara Nabi Muhammad SAW, tapi kita bahas tentang macam mana cara nak potong bulu ketiak, macam mana cara nak potong bisai. Ini semua menceritakan tentang sunnah Nabi SAW, sunnah harian kita panggil. Suka pakai minyak di badannya, macam mana caranya, hingga kan dibahaskan secara detail. Ada diceritakan keadaan ni boleh jadi makruh, keadaan ni boleh jadi haram, keadaan ni boleh jadi Masya Allah. Jomlah kita belajar, dapatkan buku ni, Insya Allah kita belajar sempurna cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapatkan di beg kuning sekarang, Insya Allah.